Semalam saya dah ke balai polis untuk membuat laporan mereka-mereka yang menggunakan video dan gambar saya untuk membuat scam orang. Saya mencari anda yang pernah transfer kepada mereka-mereka ini, seperti contoh mereka menggunakan akaun ceomylon.my. dan mereka minta masukkan duit ke dalam akaun CIMB atas nama individu. Tuan-tuan, Mylon tidak pernah meminta anda untuk masukkan duit ke dalam mana-mana akaun individu. Kita adalah sebuah entiti corporate, hanya menggunakan syarikat kita ABSKL Consultant dan ABSKL Advisor. Dan saya mohon jasa baik anda, sekiranya siapa yang dah kena tipu, tampil ke hadapan untuk kita buat laporan pihak berkuasa. Pastikan mereka-mereka yang menipu ini ditangkap dan didakwa. Tuan-tuan, Mylon berniat baik untuk membuat video pendidikan kewangan dan kami dah hasilkan lebih daripada 4,000 video soal jawab dan pendidikan kewangan. Tapi malangnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil video-video kami dan membuat scam dan meminta mereka memasukkan duit ke dalam akaun. Mungkin itu adalah kedai akaun, kedai atau tidak. Tuan-tuan, saya rasa itu satu yang sangat tidak beretika dan haram. Anda tahu yang itu adalah perkara yang memalukan dan pastinya anda akan didakwa, kalau tidak di dunia mungkin di akhirat. Tuan-tuan, saya mencari anda yang pernah di scam oleh mereka-mereka yang menggunakan gambar dan video saya. Sama-sama kita buat laporan pihak berkuasa supaya lebih banyak dan lebih cepat dakwaan dapat kita buat. Itu saja tuan-tuan. Terima kasih kepada mereka yang baru follow saya. Hari ini saya terima terlalu banyak follower baru. Terima kasih. Saya dah ada 5,000 follower baru di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa menyokong saya. Dan saya nak bagi tahu anda, Mylon tidak mewajibkan lagi untuk anda membuat bayaran untuk mendapatkan laporan pelabur kredit sekiranya anda nak dapatkan dana daripada bank koperasi ataupun agensi kerajaan. Tetapi sekiranya anda nak dapatkan khidmat nasihat, nak jumpa dengan kami, still ada charge. Tapi nak buat submission, sudah tidak ada charge. Itu saja tuan-tuan. Seperti biasa dengan Mylon, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.